Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ni kita bacakan lagi ayat Sabah ni. Allah alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم تعالى الله وتكون شيء لا اله الا انت اللهم يا رب العالمين. اللهم تعالى الله وتكون شيء لا اله الا انت اللهم يا رب العالمين. اللهم تعالى الله وتكون شيء لا اله الا انت اللهم يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا اللهم اني اسالك ان كنت تريد InsyaAllah ni. Maaf suara batuk ni. Suara serak sikit ni. Begitu cuba baca lah insyaAllah. Dakwah Nabi ketika musim-musim haji kepada kabilah-kabilah Arab. Dakwah Nabi ketika musim-musim haji kepada kabilah-kabilah Arab. Kepada sebelum gaya hari ni. Kita buat dua tajuk gaya ni kan. Ini tajuk besar dia. Dakwah Nabi ketika musim haji. Dakwah Nabi SAW ketika musim haji kepada kabilah-kabilah Arab. Tajuk kecilnya dakwah Nabi SAW kepada Bani Amir dan Bani Muhabib. Dakwah Nabi SAW kepada Bani Amir dan Bani Muhabib. Sayyidina Abdullah bin Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu kata bahawa selama 30 tahun daripada tempoh kenabiannya Rasulullah SAW melakukan usaha dakwah secara sembunyi. Kemudian pada tahun keempat barulah baginda SAW melakukan dakwah secara terang-terangan yang berterusan selama 10 tahun. Selama tempoh tersebut, baginda SAW juga telah melakukan usaha dakwah pada musim haji. Baginda SAW mendatangi orang-orang yang datang untuk melakukan haji di tempat-tempat tinggal mereka di pasar Ukas Jannah, di pasar Ukas Jannah dan Zilmajaz. Baginda SAW mendakwah mereka agar mereka bersedia untuk membantu dan memberi perlindungan kepada baginda SAW. Dan baginda SAW boleh menyampaikan salah Tuhannya. Mereka akan mendapat syurga sebagai balasan. Namun baginda SAW tidak mendapati siapapun bersedia untuk membantu baginda SAW. Sehinggalah baginda SAW bertanya kepada setiap kabilah dan bertanya tentang tempat-tempat tinggal mereka. Baginda SAW pergi ke satu kabilah sehinggalah baginda SAW sampai ke kabilah Bani Amir bin Su'ah. Baginda SAW tidak pernah menerima kesusahan daripada siapapun bagaimana kesusahan yang baginda SAW terima pada mereka. Baginda SAW tidak pernah menerima baginda SAW tidak pernah menerima kesusahan daripada siapapun sebagaimana kesusahan yang baginda SAW terima daripada mereka. Sehingga ketika baginda SAW keluar dari sisi, mereka melontar batu dalam baginda SAW dari belakang. Kemudian baginda SAW sampai ke kabilah Bani Muhabib. Kemudian baginda SAW sampai kepada kabilah Bani Muharib bin Khasufah. Baginda SAW mendapati dalam kalangan mereka ada seorang lelaki tua sudah berumur 120 tahun. Baginda SAW membawa dengannya dan
mendakwahnya kepada Islam, dan agar dapat memberi perlindungan kepada baginda SAW, sehingga baginda SAW dapat menyampaikan risalah Tuhannya. Lelaki itu berkata, wahai lelaki, kamu lebih tahu tentang hal kamu. Demi Allah, jika ada siapa daripada kalangan para haji membawa kamu balik kepada kaum, maka sebenarnya dia telah membawa balik perkara yang paling buruk yang pernah dibawa balik kepada kaumnya oleh mana-mana orang menunaikan haji. Iaitu jauhkanlah diri kamu daripada kami. Abu Lahab sedang berdiri di situ mendengar kata-kata lelaki tua daripada Bani Muharib itu, dan dia berdiri sampai lelaki tua tersebut dan berkata, jika para haji memberi jawapan yang keras sama seperti kamu, maka pasti lelaki ini akan meninggalkan agama yang diberikannya itu. Sesungguhnya dia ialah seorang berpaling daripada agama nenek moyangnya dan seorang pendusta. Lelaki tua Bani Muhammad itu pun berkata, demi Allah, kamu lebih tahu tentangnya. Dia anak saudara kamu dan darah daging kamu. Kemudian dia berkata, wahai Abu Lahab, wahai Abu Utbah, mungkin juga wahai Abu Utbah, wahai Abu Utbah, mungkin juga dia terkena sapukan jin dalam kabilah kami. Ada seorang lelaki yang tahu merawatnya. Abu Lahab tidak memberi apa-apa jawapan, tapi setiap kali dia melihat Nabi SAW berhenti untuk mendakwah mana-mana kabilah Arab, maka dia akan menjerit mengatakan bahawa lelaki telah berpaling meninggalkan agama nenek moyangnya dan juga seorang pendusta. Kisah kedua tu ni. Ini kisah kedua ni. Dakwah Nabi SAW kepada Bani Abs. Dakwah Nabi SAW kepada Bani Abs. Hadrat Wabisah telah meriwayatkan daripada datuknya bahawa Rasulullah SAW telah datang kepada kami di pendapatan kami di Mina ketika kami berhenti berkemah di Jamaratul Ula berdekatan Masjid Kaif. Baginda SAW tunggangannya membonceng Sayyidina Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu. Baginda SAW telah mendakwah kami, namun demi Allah, kami tidak menerima dakwah baginda SAW dan tidak ditentukan kebaikan untuk kami. Sebenarnya kami telah mendengar tentang baginda SAW dan tentang dakwah baginda SAW pada musim haji itu. Pada waktu itu baginda SAW telah berhenti berdiri berhadapan kami dan mendakwahkan kami, namun kami tidak menerimanya pada waktu itu. Sayyidina Maisarah bin Masruq Abisi radhiyallahu anhu beliau bersama kami. Beliau berkata, aku bersumpah dengan nama Allah, jika kita mengakui kepada lelaki ini dan membawanya pulang dan memberi tempat kepadanya dalam kalangan kita, itu adalah pendapat yang baik. Aku bersumpah dengan nama Allah, agamanya itu pasti akan menang sehingga akan sampai ke seluruh tempat dunia. Kau membalas, biarkanlah kami, bebankanlah
kau membalas. Biarkanlah kami, jangan bebankan kami dengan sesuatu yang kami tidak ada kekuatan untuk melaksanakannya. Lantaran kata-kata Sayyidina Maisarah radhiyallahu tadi baginda sallallahu alaihi wasallam menaruh harapan terhadapnya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam mendakwahkannya. Maisarah berkata kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, alangkah baiknya kata-kata Tuhan, alangkah baiknya kata-kata Tuhan dan betapa bercahayanya ia. Namun kamu berbeza dengan pendapat denganku. Seseorang itu hanya akan selalu bersama kaumnya. Jika kaumnya tidak membantunya, maka musuh lebih-lebih lagi tidak akan membantunya. Mendengarnya, baginda salah satu telah pergi meninggalkan mereka, dan kaum itu pun bergerak kembali ke kampung mereka. Ketika mereka mula bergerak, Sayyidina Maisarah radhiyallahu anhu berkata kepada mereka, marilah kita bersama-sama pergi ke Fadak, kerana di sana ada kaum Yahudi. Kita boleh tanya mereka mengenai lelaki itu, Rasulullah SAW. Dan setelah itu mereka semua telah pergi kepada orang-orang Yahudi tersebut dan bertanya kepada mereka mengenai Rasulullah SAW. Lantas mereka telah memulakan bagian daripada kitab Taurat, lalu letakkannya di hadapan kemudian membaca tentang Rasulullah SAW. Dia ialah seorang Nabi yang ummi, berbangsa Arab. Dia menunggang unta. Dia berpada dengan makanan yang sedikit atau cebisan roti. Tidaklah dia tinggi lampai dan tidak juga seorang yang pendek. Rambutnya tidak keriting dan tidak juga lurus. Di matanya terdapat kemerahan dan warna kulitnya juga putih kemerahan. Jika orang sedemikian telah mendakwahkan kamu, maka terimalah dakwahnya dan masuklah ke dalam agamanya. Kami pula berdengki dengannya, dan terhadap itu kami tidak mengikutinya, dan kami akan menghadapi beberapa peperangan yang hebat dengannya. Semua orang Arab sama ada akan mengikutnya atau akan memeranginya, maka jadilah kamu daripada kalangan orang-orang yang mengikutinya. Lantas Sayyidina Maisarah radhiyallahu anhu berkata, wahai kaumku, perkara ini telah jelas. Kaumnya berkata, kami datang musim haji tahun hadapan dan kita akan bertemu dengannya lalu. Lalu mereka pun pulang ke kampung. Lalu mereka pun pulang ke kampung mereka. Namun ketua-ketua mereka tidak membenarkan mereka pergi menunaikan haji pada tahun berikut. Lalu tidak ada seorang pun daripada kalangan mereka yang mengikut Nabi SAW. Bila baginda SAW datang berhijrah ke Madinah dan telah melakukan haji wida, Sayyidina Maisarah radhiyallahu anhu telah bertemu Nabi SAW dan baginda SAW telah mengenalinya. Bila berkata, wahai Rasulullah, aku sentiasa benar-benar ingin mengikut Tuhan sejak daripada hari Tuhan dudukkan untuk betina Tuhan di tempat kami. Tetapi telah berlaku apa-apa yang sebenarnya akan berlaku dan Allah telah menentukan kelewatan keselamatanku.
sebagian besar daripada orang-orang yang bersamaku dulu pun meninggal dunia. Di manakah tempat mereka ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, sesiapa yang mati di atas agama selain daripada agama Islam, maka dia berada dalam neraka. Lantas beliau menjawab membalas, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan daku. Beliau telah meluk Islam dan menjadi seorang Lantas beliau membalas, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan daku. Beliau telah meluk Islam dan menjadi seorang Islam yang baik. Beliau mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kenapa tu? Coba. Ini sebenarnya dua kisah yang insyaAllah tu kami tibar dan yang insyaAllah ini yang kita sama-sama ada suruh sampai jadi ada sudah kita tutup dengan tabih kurang subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.